Semalam ni, video ni, ini soalan yang diajukan, yang mana Ahli Parlimen Pembangkang, Wan Ahmad Faizal, Ahli Parlimen Machang, bertanyakan tentang perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dengan Presiden US Donald Trump. Yang mana perjanjian ini menyerahkan kedaulatan negara, menggadaikan kedaulatan negara. So Anwar ni tak jawab. Sebaliknya dia bagi tahu nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Bukan nak kata ini bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Ya. Dia bila dah gagap Anwar Ibrahim ni, saya bukan nak kata ini bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah kita nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Saya tahu itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. apa beza Anwar Ibrahim dengan geng Sumuk Flotilla ni? Korang yang pergi Sumuk Flotilla ni, apa beza dengan Anwar Ibrahim ni? Kalau Anwar Ibrahim menunggang Gaza dalam isu kedaulatan negara, sama macam korang lah. Sama. Semua sekali aku bagi tahu ni. Sebab korang bisu. Isu kedaulatan negara ni yang Anwar buat ni, kau tak ambil pot pun. Kau tak peduli pun. Sama. Barwa juga. Ni aku bagi tahu ni. Aku cabar geng Sumuk Flotilla ni, aku nak korang bersuara, aku nak tengok. Kalau korang senyap juga, memang korang lah orang yang sama macam Anwar Ibrahim ni. Menunggang. Kau lupa macam mana rakyat angkat kau, sokong korang. Sebab nampak kau betul, effort kau. Berpuluh hari atas kapal. Tapi bila macam gini, kau senyap, bisu. Jangan jadi bangsat lah. Tunggang isu Gaza. Saya dah habis ikhtiar dah. Bila masa kita habis ikhtiar? Saya tanya dengan korang. Selama ni kita habis ikhtiar ke dalam nak membebaskan negara? Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.